Sis, tayar bocor tepi jalan? Relax, tak perlu tergesa-gesa call tow truck lagi. Jom saya tunjuk cara tukar tayar dengan betul. Selamat dan mudah dibuat sendiri. Ikuti langkah-langkah ni sampai habis ya. Okey, jom kita tonton dan jadikan ia sebagai panduan untuk menjadi pemandu yang lebih baik. Pastikan kenderaan anda diberhentikan di tepi jalan dalam keadaan yang selamat ya. Cermin, isyarat, titik buta dan olah gerak ke kiri. Berhenti sejauh yang boleh ke tepi jalan sebelah kiri, yang mana kalau kita buka pintu kita tidak berada di atas jalan. Okey, letak lampu hazard, P, handbrake. Okey, keluar daripada kereta. Buka boot belakang dan ambil alat keselamatan yang disediakan. Anda sepatutnya mempunyai satu unit segitiga amaran selain daripada alatan untuk membuka tayar nanti. Dan ini pula adalah alatan tambahan yang saya showkan, iaitu lampu beacon untuk kecemasan, 2 helai vest keselamatan, satu untuk pemandu dan satu untuk penumpang jika ada, dan 2 tambahan segitiga amaran. Tujuan utama pemakaian vest keselamatan adalah untuk memastikan pengguna jalan raya lain peka dengan kehadiran kita. Seterusnya, sediakan alat segitiga amaran dan letakkan pada jarak yang selamat, sekurang-kurangnya 45 meter atau bergantung kepada keadaan jalan tersebut. Untuk memastikan pengguna jalan raya lain peka dengan kehadiran kenderaan kita, saya syorkan anda letakkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 segitiga amaran supaya ia lebih selamat. Penggunaan beacon light juga adalah sangat disyorkan untuk meningkatkan kebolehlihatan pengguna jalan raya lain terhadap kenderaan kita, terutama pada waktu yang gelap. Seterusnya, keluarkan alatan untuk membuka tayar. Jek tayar bagi kenderaan ini berada di bawah tempat duduk penumpang hadapan, dan bagi kenderaan lain ia mungkin berada di tempat yang lain. Seterusnya, sediakan jek tayar anda dan letakkan di bahagian yang ditunjukkan. Ia mungkin berbeza mengikut jenis kenderaan anda. Sila rujuk manual ya. Pastikan anda telah meletakkannya dengan selamat. Langkah seterusnya, anda perlu keluarkan tayar simpanan dari ruang tayar simpanan dalam kenderaan anda. Berhati-hati semasa mengangkatnya, ia mungkin berat bergantung pada saiz tayar kenderaan anda lah. Tayar simpanan yang dah dikeluarkan tadi perlu diletakkan di bawah kereta seperti yang ditunjukkan untuk keselamatan. Seterusnya, anda perlu melonggarkan semua nut yang ada, dan nut itu perlu dilonggarkan secara bersilang-silang ya, jangan lupa. Kita hanya nak melonggarkan saja, bukan nak buka habis. Gunakan 2 alatan ini untuk menaikkan jek tayar ya. Masukkan satu bahagian dan satu bahagian lain untuk memusingkannya. Jika anda mempunyai penumpang, minta penumpang untuk membantu anda menjaga trafik supaya anda lebih selamat. Adalah lebih baik jika anda dapat menyediakan satu baton light atau sekurang-kurangnya tempat menyimpan segitiga amaran untuk membantu memperlahankan trafik. Kerja-kerja seterusnya yang anda perlu lakukan adalah mengangkat jek tayar setinggi boleh sehingga anda boleh memusing tayar, atau anda menggunakan alatan itu untuk memastikan tayar betul-betul sudah terangkat daripada jalan raya. Ini untuk memudahkan anda mengalihkan atau mengeluarkan tayar nanti. Buka semua nut yang ada, keluarkan tayar dengan selamat. Alihkan tayar tersebut ke tempat lain dulu untuk diambil tayar simpanan dan digantikan dengan tayar yang sudah bocor tadi. Sebelum anda nak meneruskan dengan kerja-kerja menukar tayar, jangan lupa letakkan semula tayar yang bocor tadi ke bawah kenderaan. Ini adalah penting untuk memastikan jika jek tayar itu rosak, kereta tidak terus terhempas di atas jalan dan membahayakan anda atau merosakkan kenderaan tersebut. Pastikan anda meletakkan tayar pada kedudukan yang betul ya. Pastikan anda masukkan ke semua 4 nut yang ada. Pusingkan dengan tangan dahulu dan masukkan secara bersilang.
Seterusnya ambil pembuka tayar dan ketatkan nut-nut yang ada tadi secara sederhana sahaja. Maksudnya tak perlu terlalu ketat lagi ya, sebab kalau tidak tayar itu akan berpusing-pusing disebabkan tayar masih terapung. Okey, seterusnya turunkan jack tayar sehingga tayar betul-betul turun dan jack dapat dikeluarkan daripada bawah kenderaan. Selepas selesai, barulah kita ketatkan kesemua nut yang ada. Pusing ikut arah jam untuk ketatkan. Seterusnya keluarkan tayar yang berada di bawah kenderaan tadi dan letakkan semula ke dalam boot kenderaan. Seperti biasa, hati-hati ya, berat juga tu. Sekarang tiba masanya untuk kutip semula segitiga-segitiga amaran yang ada di atas jalan dan untuk kita simpan semula ke dalam kenderaan. Objektif utama kita adalah untuk tinggalkan segala tempat itu, jadi letak aja, tak payah simpan elok-elok, okey? Just letak aja dulu, nanti kemudian baru kita packing balik elok-elok. Okey, jom kita tutup boot. Dan jangan lupa ada satu lagi alat keselamatan yang perlu dialihkan sebelum kita mula memandu. Okey, keluarkan soket yang ada dan alihkan lampu beacon light itu, simpan dulu. Okey guys, itu saja. So harapnya lepas ini tak adalah lady drivers yang beri alasan tak tahu nak tukar tayar kereta. Saya dah ajar, anda cuma perlu praktis saja. Okey, selamat memandu. Terima kasih kerana menonton. Okey, sila ambil maklum bahawa jika selamat saja baru anda tukar sendiri tayar ya. Dan jika berlaku di lebuh raya, sila hubungi peronda lebuh raya untuk bantuan.